Taufan Al-Aqsa antara naratif Palestin dan Israel. Operasi Taufan Al-Aqsa dilancarkan pada 7 Oktober 2023 oleh Brigade Al-Qassam dengan serangan ke atas tapak ketenteraan Israel yang bersempadan dengan semenanjung Gaza selepas 17 tahun kepungan yang menekan kehidupan penduduk. Tujuan utamanya ialah menamatkan kepungan tersebut dan membuka ruang bagi pertukaran tawanan. Serangan balas Israel yang disokong Amerika Syarikat menjadi sangat ganas sehingga melaksanakan dasar bumi hangus sebelum memulakan operasi darat pada 27 Oktober 2023. Israel kemudiannya menyebarkan naratif bahawa pejuang Palestin menyerang orang awam di kibbutz berhampiran Gaza. Gerakan Hamas kemudiannya menyebarkan naratif mereka dalam dua bahasa. Yang pertama, bahasa Arab dan kedua, bahasa Inggeris. Ia kemudiannya diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa yang lain. Naratif ini menjelaskan sebab-sebab utama tercetusnya operasi Taufan Al-Aqsa. Antaranya adalah menamatkan kepungan zalim rejim penjajah ke atas semenanjung Gaza yang telah berlarutan selama 17 tahun selain menekan kehidupan penduduk di wilayah tersebut. Operasi ini juga bertujuan untuk melakukan pertukaran tawanan antara tentera rejim Israel dengan tahanan Palestin. Hamas menyatakan bahawa serangan ke atas sebahagian warga haram Israel termasuk pembunuhan mereka sebagai suatu tindakan yang wajar atas alasan bahawa sistem ketenteraan dan keselamatan Israel telah runtuh dalam beberapa minit pertama serangan. Kelemahan itu telah membuka peluang kepada penduduk Palestin di Gaza untuk menyerbu masuk kawasan penempatan haram Israel, membunuh sebahagian penduduknya serta memusnahkan harta benda mereka. Perlu difahami bahawa masyarakat haram Israel secara umumnya adalah sebuah masyarakat tentera semula jadi, di mana konsep orang awam hampir tidak wujud dalam kerangka sosial mereka, memandangkan wujudnya dasar wajib tentera pada usia tertentu. Kegagalan menyertai tentera dianggap sebagai satu tindakan yang memalukan dan tidak boleh diterima dalam norma masyarakat tersebut. Bahkan, salah satu krisis yang sedang dihadapi oleh Israel kini adalah penolakan komuniti Yahudi Haredim untuk menyertai barisan pasukan ketenteraan rejim Zionis. Kumpulan pejuang Palestin kali ini menunjukkan tahap kematangan yang lebih tinggi berbanding serangan-serangan sebelumnya, khususnya apabila Hamas memberi tumpuan serius kepada peranan media dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber yang ada serta merekrut penggiat media sosial untuk menyokong naratif perjuangan Palestin secara ikhlas dan profesional. Mereka turut menguatkan kedudukan perjuangan melalui kenyataan akhbar yang mendedahkan rundingan tidak langsung dengan Israel berkaitan usaha menghentikan peperangan dan pertukaran tahanan. Di samping persidangan media yang dikendalikan tokoh seperti Usama Hamdan yang memainkan peranan penting sebagai wajah gerakan tersebut. Sementara itu, Israel menumpukan naratifnya kepada masyarakat Eropah yang masih dibayangi rasa bersalah terhadap tragedi yang menimpa Yahudi sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua dan mengeksploitasi sentimen itu bagi meraih sokongan berterusan terhadap projek Zionis. Namun, Hamas menegaskan bahawa konflik ini tidak didorong sentimen agama terhadap penganut Yahudi. Sebaliknya, merupakan penolakan terhadap ideologi kolonial Zionism yang menggunakan agama Yahudi sebagai asas untuk membina negara haram Israel dan menawarkan kewarganegaraan berdasarkan agama. Naratif yang dibawa oleh gerakan Hamas telah tersebar luas bukan sahaja dalam kalangan rakyat awam di seluruh dunia, malah turut mendapat perhatian dalam kalangan elit politik, ketenteraan dan pembuat dasar di pelbagai negara. Para aktivis yang menyokong perjuangan rakyat Palestin telah menyambut naratif ini dengan penuh kesungguhan, keberanian dan sokongan yang nyata. Respons ini telah berjaya membongkar pelbagai pembohongan yang disebarkan oleh rejim haram Israel, terutamanya setelah terbongkarnya jenayah perang yang dilakukan oleh pasukan tenteranya. Kezaliman ini turut menyingkap ratusan syarikat teknologi dari seluruh dunia yang telah menggembleng pelbagai sumber demi membantu operasi ketenteraan rejim terhadap Gaza sejak awal perang dilancarkan. Untuk artikel penuh, layari www.cjm.com.my.